Dedah rasuah didakwa, buat laporan disiasat, kritik kerajaan, akaun disekat. Ini reformasi? Masuk tahun 2026, kita perlu tanya satu soalan yang sangat penting. Adakah negara kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik? Pada tahun 2022, rakyat diberi pelbagai janji manis. Mereka kata akan bawa reformasi. Mereka kata rasuah akan diperangi habis-habisan. Mereka kata rakyat akan lebih bebas bersuara. Mereka kata media akan lebih bebas dan telus. Tetapi, selepas hampir 3 tahun memegang kuasa, apa sedang berlaku dalam negara kita? Apabila pelapor membuat laporan tentang isu rasuah, pelapor pula yang ditahan dan didakwa di mahkamah. Apabila wartawan lapor isu melibatkan ketua SPRM, wartawan disiasat terlebih dahulu. Apabila rakyat biasa atau aktivis kritik dasar kerajaan, akaun media sosial mereka disekat, tidak boleh diakses di Malaysia, dipanggil untuk rakaman percakapan dan disaman. Semua ni berlaku hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2026. Kalau dalam 3 bulan sahaja sudah begini, bagaimana pula sebelum ni dan bagaimana pula selepas ni? Adakah ini reformasi yang dijanjikan kepada rakyat atau ini sistem 2 darjat? Kuasa kerajaan sepatutnya melindungi rakyat, bukan menjadi senjata untuk tekan rakyat.